Kau ada tu insiden kan? Kau tak dapat makan macam-macam kan? Tu lah, tak dapat makan lah. Hari ni aku nak bawa kau makan macam-macam dekat ni. Medan Selera Warisan BBU. Kau makan pun puas. Serius lah ni? Kat sini macam-macam jenis makanan ada. Kau mesti suka. Jom. Medan Selera Warisan BBU memang pot makan yang wajib korang kena singgah. Dekat sini ada 7 gerai tau dengan pelbagai jenis makanan. Nasi belauk, makanan panas, sup-sup yong taufu, martabak, sate western, macam-macam lah. Semuanya ada kat sini. Yang ni semua aku dunduk kau. Serius lah? Ya. Dekat sini ada 7 gerai tau. 7 gerai? Semua sedap. Ini untuk kau. Kau ni kau tak dapat makan. Mambang mata ke? Kali ni kau makan puas. Betul ni banyak kan? Banyak ni. Apa ni? Man, aku nak tanya lah. Kau hari tu accident kau dah claim susu? Aku dah claim lah. Dah claim? Dah. Banyak lah dapat kan? Banyak. Ya, kau cuti berapa lama? Lama. Betul tak? Gelasa Kalau macam ni kenyang lah aku. Kenyang kan? Gila. Aku memang memang bagi kau kenyang. Kat sini kalau orang datang, satu tempat je kan, semua makanan ada. Ni Yong Tofu Utara. Makan. Payah pergi ke Utara. Sini pun ada. Kenyang tak? Kenyang. Kenyang kan? Man, nanti cuma ni nanti kau bayar Kau bayar. Kau bayar. Aku nak pergi bayar. Anda nak time ni kau nak Ya. Aku sudah pukul. Kau bayar kan? Kau kan dapat berapa duit susu. Kau habiskan semua. Medan Selera Warisan BBU ni sebelahan Pasar Raya QQ, berhadapan Petronas Bandar Baru Udah. Korang search je mesti sampai punya lah. Dekat sini macam-macam jenis makanan ada. Waktu operasi kami pukul 6.30 pagi dan sehingga pukul 1 pagi insyaAllah. Tempat pun bersih, luas, siap ada ruangan solat lagi. Warga Johor, warga Singapura yang mana datang Johor dah singgah. Makanan semua sedap-sedap. Korang tunggu apa lagi? Farah dah singgah. Korang bila lagi? Jom lah.